rasuah yang berlaku sempena pula dengan pilihan raya Pilihan Raya Umum Negeri Sabah sekarang ini, isu yang melibatkan setiausaha politik kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kami telah mengeluarkan kenyataan media yang jelas bahawa ini kita menggesa pada masa itu gesaan kita supaya siasatan yang terperinci perlu dijalankan oleh agensi-agensi penguatkuasa, terutamanya SPRM dan sebagainya. Tapi bila timbul pula isu-isu semasa yang terkini yang dikatakan disebut, sama ada tepat atau tidak kita tak pasti, disebut penglibatan SPRM sendiri di belakang wayang yang berlaku ini, kita rasa kewibawaan atau kredibiliti SPRM untuk menjadi pihak yang menyiasat ni pun dipersoalkan. Banyak perkara. Jadi ini perkara-perkara yang saya umumlah saya sentuh.